Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nur Rahim akan mengajar matematik tingkatan 3 bab 9 garis lurus standard pembelajaran 9.1.1. Apakah itu persamaan garis lurus? Seperti mana yang pelajar tahu, bentuk umum bagi persamaan garis lurus ialah y sama dengan mx tambah c, di mana m merupakan kecurunan bagi garis dan c merupakan pintasan bagi y. Mari kita tengok contoh yang pertama. Nyatakan nilai bagi m, iaitu kecurunan, dan c, pintasan y bagi soalan berikut. Y sama dengan negatif 5x tambah 3. Oleh kerana persamaan adalah dalam bentuk umum, maka kita dapat terus kecurunan dan pintasan daripada persamaan. Nilai kecurunan ialah negatif 5. Dan nilai pintasan y ialah 3. Oleh kerana nilai m adalah kecil daripada kosong, maka jenis garis ialah garis yang menurun. Mari kita tengok contoh yang berikutnya. Nyatakan nilai kecurunan m dan persamaan bagi soalan berikut. Daripada graf dapat dikenal pasti bahawa pintasan y ialah 8 dan kecurunan telah diberi, iaitu m sama dengan negatif 2. Maka persamaan bagi graf y sama dengan negatif 2x tambah 8. Cuba kita jawab soalan yang berikut. Tentukan kecurunan dan pintasan y bagi garis lurus yang berikut. Murid-murid boleh cuba menjawab soalan berikut. Mari kita tengok soalan yang pertama. Persamaan yang diberi ialah y sama dengan 2x tambah 9. Persamaan adalah dalam bentuk umum. Maka kecurunan bagi graf m ialah 2 dan pintasan bagi y ialah 9. Bagi soalan yang kedua, diberi y sama dengan diberi 3y sama dengan negatif 2x tambah 12. Persamaan bukan dalam bentuk umum, maka kita turunkan terlebih dahulu kepada bentuk umum. Maka kita bahagikan dengan perkali bagi y, iaitu 3. Maka persamaan ialah y sama dengan negatif 2/3x tambah 4. Bila kita bandingkan dengan persamaan bentuk umum, didapati bahawa kecurunan graf ialah negatif 2/3 dan pintasan y ialah 4. Dan ini ialah graf bagi garis lurus melintang dan menegak. Untuk garis yang melintang, nilai h ialah 6. Kerana nilai y sentiasa 6 bagi dan sentiasa berjarak 6 unit daripada paksi x. Manakala bagi graf menegak, nilai h ialah 4 kerana nilai x sentiasa berjarak 4 unit daripada paksi y. Kesimpulannya, bentuk y sama dengan mx tambah c, x sama dengan h dan juga y sama dengan h telah kita pelajari pada pelajaran kali ini, yang mana m ialah kecurunan dan c ialah pintasan y.
Matematik bukan sahaja tentang nombor, tetapi tentang pemikiran yang jelas dan keyakinan diri. Sekian, terima kasih.